Pagi-pagi dah kena tahan dengan anjing ni. Ni nak pergi mancing dekat JT Salmah, Pontian Besar, dekat dengan jambatan Pontian Besar tu. Depan BSP tu, korang masuk depan tu. Masuk terus tu. JT dia seorang RM10. Boleh bawa 2 batang joran. Kalau 3 batang 15 kot. Korang boleh tengok harga dia dekat kedai makan tu. Pergi sini pagi-pagi buta, tak ada orang, air pun belum pasang lagi. Kalau pasang pun kecil je, tak besar sangat. Tak ada orang. Tunggu ni seram juga nak record, takut terjatuh kan dekat celah-celah papan tu. Habis handphone. Abang ni baru sampai dapat ikan gelama seekor. Dia cakap dia pernah dapat ikan pari dekat sini 7 kilo. Dia tak kat bawah tu je. Sebab ikan pari masa tu tengah terhoyong-hayang, sangkut pula mata kail dia. Dan rezeki dia lah, dia cakap. Tu aku rasa macam terinspirasi. Nak nunggu pari, tunggu-tunggu, tak dapat-dapat lah, sekali kumpau darah balik lah.